Hai kawan-kawan, ini adalah blog saya Kehanyai. Sebelum tu, bagi yang belum lagi subscribe dan like YouTube saya, tolong like dan subscribe dulu. Inilah stesen kereta api Sungai Golok. Ini adalah kali pertama saya naik kereta api ke Hanyai, Thailand. Untuk ke stesen kereta api ini, saya memilih untuk berjalan kaki dari sempadan negeri Kelantan di Ratau Panjang ke stesen kereta api Sungai Golok. Tempoh perjalanan ke Hanyai mengambil masa lebih kurang 3,5 jam hingga 4 jam. Untuk makluman kawan-kawan, kereta api ini boleh sampai hingga ke Bangkok, Thailand. One hour later. Saya tinggal di Hybrid Hostel and Cafe berdekatan dengan Hanyai Central. Ini adalah Asian Night Bazaar Hanyai. Banyak barang dijual di sini dari pelbagai makanan, kain dan banyak lagi. Tapi saya hanya beli jersey terbaru Liverpool je. Hari kedua kami di sini, jadi saya sewa motor. Untuk pusing-pusing bandar Hanyai, kami pergi ke bandar, kedai makan dan pusing-pusing bandar Hanyai. Kami di Hanyai hanya 3 hari 2 malam. Hari ketiga kami balik dengan menaiki bas. Sampai di Sungai Golok, kami makan shabu-shabu steamboat di Golok. Selepas makan, kami berjalan balik ke Malaysia untuk cop pasport. Itu sahaja vlog saya kali ini. Terima kasih menonton sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe.